guys, welcome back to my channel. So hari ni kita ada dekat Taman Jepun. Kita dengan Liana. Dah sampai. Sekejap lagi kita nak tangkap gambar semua. Oh, Cak. Okey, tumpang tak? Lah! Kat sini juga. Sini, Wow! sini pun lawa, sana pun lawa. Sini lawa, sana lawa, situ lawa. Crochet. 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 Cia. Tu dekat bawah tu lawa. Cantik. Tahu. Thank you. Ya, ya. Stop ni. See? Pose. Yay! Macam mampus. Okay, so banyak gila spot untuk bergambar dan ambil video ya. Sangat-sangat cantik. Dekat sana pun ada. Oh, ni untuk vlog. You. Oh, banyak nak kena buat ni. Ya. Aduh, susah Tapi kan tak apa, aku punya vlog tu susah tak apa, kan aku jadi tahu. influencer ni. Influenza Lepas tu kat sini pun ada banyak spot. Sekarang pukul 11 kan? So tak adalah panas sangat. So tak panas sangat sebab tadi hujan. Kita orang belum pergi belakang Sini saja dah berapa gambar. Aduh, makeup cahaya ni. Sebaiklah tak panas sangat. Tapi dah start panas dah ni. Banyak spot OOTD Baik, aku rindu. Pun boleh tangkap gambar. Dia macam air terjun kat situ. Lepas tu ni ada macam sungai kecil yang mengalir daripada depan ni sampai belakang sana. So ada ikan-ikan. Kat sini pun ada mural gambar ikan. Lepas tu macam pemandangan kat sini. Pemandangan. Tiba rasa macam dekat sungai-sungai gitu. Nak foto. Dekat sini another section. Besar tau korang taman ni. Mengah jadinya. Penuh Perlu tak pasal-pasal hiking juga. Hiking gitu. Hiking. Please walk. Tinggi sangat nak hiking. Ni tinggi? Sikit je. Dapat. So kita orang dah habis bergambar. Cuaca pun dah start panas. So kita orang decide nak pergi makan dulu. Lepas tu solat. Lepas tu baru pergi ke mana? Hexstar Mall. Hexstar Mall. Spot OOTD juga. Oh, di situ lawa weh. Lagilah. Ya. Okay. Okay. Betul cukup risau. Cukup. Kau tengok Don't depan worry. elok kat sadung. Kat sini korang masuk je nanti. Sini kan pintu masuk. So kat sini ada toilet. Kalau korang daripada sana jalan jauh sikit lah. Nak pusing. Lepas tu nak pergi ke toilet. Tapi okey lah kemudahan dia. And tak sesak sangat. So I like. Okay, kita dah sampai dekat tempat kita nak makan. Dekat Cafe Hayaki. Diana's recommendation. Yeah, so good. Is it? Jom apa? Okay, jom. So kita dekat dalam cafe. Apa nama cafe tadi? Okay, hai. Lupa lah nama. Biasa air Gen Z. Matcha latte. Air Gen Z. Milo dinosaur. Lalu dulu saya kanak-kanak. Rumput leko cheese. Ni nasi goreng apa Yana? Orang kampung. Nasi goreng kampung. So nampak macam menyelerakan lah. Lapor. Dapur. Kita tunggu makanan sampai lagi.
guys, so kita tak jadi nak pergi ke mall tu. So kita orang terus ke Ampang je sebab kita orang nak pergi celebrate bride to be. So kita orang memang excited gila nak jumpa dia sebab dah lama dah tak jumpa dia, dah berbulan-bulan dah tak jumpa. So I hope this night is gonna be fun. So jumpa kat sana. So kejap lagi dah sampai, aku akan buat video lain sebab lepas ni kita orang nak pergi solat dulu. Lepas tu dah solat, dah settle apa semua, baru pergi ke cafe tu. Okay, so kita orang dah sampai dekat YTJT Cafe. Sekarang kita tengah tunggu bride to be. Oh, apa tu? Hai, aku bagi duit ke? Saya ada sampah dan ni aku buang kan. Mungkin lah sampah. Kita tengah tunggu bride to be sampai dengan Alia sampai. Jom. Okay dia. Kejap tak apa nampak. Ha gitu. Yeah, sampai dah. Sampai dah. Hai. Jom. What happened? Tak ada kosong. So duduk luar. Kita orang dapat tempat kat dalam. Masalah lah order. Kita lagi rasa yang 4 orang. Cannot go here. Cannot go here anymore. Jangan pergi lagi. Bye guys. Dah nak balik dah. Bye, dah nak balik dah. Don't leave me. Jom ikut balik. Hello. Hi. You came before? Married. 2,000 years later.